Kenapa ni Encik? Saya sakit dada ni. Macam sakit jantung. Baru je ke? Dah lama dah. Tapi saya perasan dia kerap datang masa saya exercise. Oh. Boleh terangkan tak sakit dada tu macam mana? Alah, sakit? Sakit macam kena bertampar gitu. Nak rasa? It's okay. Cukuplah Encik sakit seorang. Boleh bagi pain score berapa tak? 0 tak sakit, 10 paling sakit. 11. Sangat mencurigakan. Biasanya, kalau pain score 10 pun, orang tu dah tak tentu arah. Sebab pain tolerance saya tinggi, doktor. Saya tahan sakit ni sebab saya macho. Okay, Mr. Kecoh. Mr. Macho. Kita ambil darah dan buat ECG dulu ya. Ni yang saya malas. Doktor, saya nak cepat ni. Doktor dah rawat beribu-ribu pesakit. Takkanlah doktor tak tahu saya ni sakit apa? Oh, nak cepat. Kenapa tak cari dukun je? Alah-alah kat situ, bolehlah tanya berapa lama lagi boleh hidup. Ingat jumpa dukun sekejap je. Diorang pun baca Mentera Semerah Padi pun lebih lama daripada waktu menunggu kat hospital. Okay, Mr. M. Nasir. Apa-apa pun, kita kena jalankan ujian untuk tahu penyakit Encik. Tengok, bos saya dah cari. Oi, kau hilang ke mana? Dah habis makan, balik kerja. Untunglah hilang ada yang cari. Kalau saya, tak ada siapa yang cari melainkan bank. Doktor bagi je ubat. Ada masa nanti saya akan datang balik buat semua ujian yang sepatutnya. Okey, tolonglah doktor. Saya akan makan semua ubat yang doktor bagi. Semua makan, nasihat je tak makan. Saya orang susah doktor. Saya kena kerja cari duit. Jadi orang susah, tak salah. Jangan jadi orang susah yang susahkan orang. So, nak bayar guna cash ke kad? Benda ni boleh? Boleh. Ni resitnya.